Bro, mula-mula aku malas komen isu UEC ni. Takut kawan Cina koyak, nanti merajuk susah weh. Bro, 3 tahun dia honeymoon tiba-tiba je. Sebut UEC, bagi akulah, ini wayang je lebih. Weh, orang Cina biasa ambil SPM juga bro. UEC ni geng sekolah kayangan je, yuran cekik darah weh. Diorang ambil UEC, SPM pun ambil juga bro. Lebih kurang budak tafid. Cuma tak pakai lebay je lah. Cerita ni mula pasal geng abang besar kalah teruk wah. Sabah punya pasal lah, bagi telur ayam beb. Bro, terus dia keluar bom besar isu UEC beb. Isu lama dah basi kot, recycle sampai kiamat. Nak bagi faham UEC ni macam SPM lah, sama je. Cuma made in China, kualiti amoy putih beb. Weh, ambil UEC memang tak boleh masuk IPTA bro. Tapi kelakar dia orang tengok pun tak nak kot. Bro, orang kaya ambil UEC pun memang mindset nak ke overseas. Kerja bodoh naik tirah bro. Bro, ikut sumber rujukan Sifu ChatGPT ada lebih kurang 60 sekolah je bro. Lah, ciput je weh. Diorang buat isu macam diorang sponsor yuran sekolah. Diorang ingat bayar pakai air liur kot. Lepas isu ni meletup, jadi bergaduh lah orang online hari-hari. Biasalah bodoh termakan umpan beb. Tak payahlah bergaduh bodoh beb. Kerja tauke Cina juga weh. Ingat bonus raya beb. Yang Cina kutuk lebay Taliban munduk lah. Esok beli nasi lemak minta sambat lebih juga bro. Bro, katalah approve pun kan. Yang untung geng elit je bro. B40 menangis di bucu katil. Bro, tahfid belajar jauh sampai Jordan pun kena ambil SPM. Ni pula perasan terpaling anak tiri lah.